1, 2, 3. Cumanya Okey. siapa yang belum tukar lagi Islamik boleh tukar. Okey, mulakan. Ya, ready ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, baik. InsyaAllah. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada semua penonton kita yang berada di Facebook PAS Pemuda Shah Alam. Okey, insyaAllah hari ini kita bersiaran di Facebook PAS Pemuda Shah Alam. Alhamdulillah. Malam ni kita akan membincangkan satu isu yang sangat hangat kita panggil sangat hangat. Okey. InsyaAllah. Tapi sebelum kita mulakan, kita harapkan pada semua penonton untuk share video-video ini ke semua kenalan yang anda ada, insyaAllah. Baik. Okey, untuk malam ni tadi Ustaz Ali ada mengatakan tajuknya kepada penontonnya, betul Ustaz? Ya. Jadi insyaAllah kita akan ulang semula. Tajuk kita pada malam ni adalah KWSP sebagai cagaran baik atau buruk perkara ini. Okey, jadi bertuah kita pada malam ni sebab bersama dengan kita adalah seorang panel yang sangat hebat, iaitu saya perkenalkan Ustaz Ali Rajai Jamaluddin. Beliau merupakan Timbalan Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor yang juga merupakan seorang konsultan perbankan Islam. Kena dengan tajuk kita pada malam ni. Ustaz apa khabar Ustaz? Sihat ke? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan, ya. Kita sihat ke? Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Okey Ustaz. Pertamanya sebelum kita ya. Ashraf kan? Ya, saya Ashraf. Nama saya Zahid. Okey, kita nak mengucapkan terima kasih kepada semua penonton sebab masih menunggu dengan setia untuk kita mulakan perbincangan kita pada malam ni. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang pertama Ustaz, boleh ya? Boleh, terus. Okey, baik. Pada 11 Mac, Perdana Menteri yang ke-10 telah mengeluarkan satu statement, iaitu KWSP ini dijadikan cagaran untuk loan bank. Jadi apa sebenarnya yang Perdana Menteri kita yang ke-10 ni cuba untuk sampaikan? Apa yang beliau maksudkan? Boleh Ustaz? Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan moderator, Ashraf, penonton-penonton di FB dan juga di TikTok lah. Alhamdulillah, bersyukur Allah Taala, alhamdulillah di hujung bulan Syaban ni dapat kita bersama dalam keadaan panas kan, suasana politik, cuaca kan, ada hujan tadi. Baik. Recently dalam seminggu dua ni berlaku perdebatan bincangan panas dan kaitan KWSP, di mana sebenarnya Ashraf tadi apabila PM 10 menyebut untuk EPF ni, basically latar belakang ceritanya ialah beberapa ahli mendesak kerana rakyat kami makin tertekan, harga barang makin naik, telurnya tidak ada, harga ayam melambung tinggi, macam-macam lah naik. Jadi ramai ahli parlimen yang mendesak untuk kerajaan memberikan satu kemudahan lah, untuk beri kelonggaran untuk mengeluarkan KWSP milik ahli-ahlinya yang mana yang terdesak kerana kesempitan wang dan sebagainya.
Jadi ketika itu kerajaan tak mau, mereka ni tak mau ataupun tak nak tidak mau untuk membenarkan untuk pengeluaran. Jadi cadangan PMX ketika itu dalam parlimen dengan keadaan yang kata bos yang nak bagi wow factor dekat situ, maka dia announce dalam parlimen. Ada putus ke? Dia announce dalam parlimen untuk KWSP dijadikan cagaran kepada orang-orang ataupun kepada rakyat yang memerlukan untuk pinjaman bank. Maksudnya siapa-siapa yang rakyat ataupun masyarakat yang memerlukan tak dibenarkan keluar dari KWSP tapi buat loan ataupun disebut tu buat pinjaman di bank dan cagarannya ialah akaun KWSP. Jadi itu latar belakang yang berlaku ataupun itulah perkara yang diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu, dan konon-kononnya itu adalah wow factor, tetapi itu menjadi satu cemuhan lah, itu menjadi satu poin yang mana ramainya masyarakat dan juga pakar-pakar kewangan dan sebagainya mencemuhlah ataupun tidak bersetuju dengan cadangan itu. Bolehkah? Pola itu putus. Clear tak? Dengar? Ke putus tadi? Jadi latar belakang dia sebegitu. Latar belakang dia sebegitu. Maksudnya apabila desakan demi desakan untuk kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP seterusnya kerana rakyat yang susah sebagainya, tapi cadangan yang timbul pula ialah tak dibenarkan keluar KWSP tetapi cagaran kepada pinjaman bank dekat situ. Jadi dia cari jawapan yang lain instead of dia nak cadang untuk pengeluaran KWSP. Jadi latar belakang sebegitulah. Tapi tindakan itu menyebabkan ramai penasihat kewangan, pakar kewangan dan juga perbankan pun dan juga masyarakat yang cakna tentang perkara ini menganggap cadangan itu cadangan yang kurang bijak lah daripada PMX itu. Jadi itu latar belakang dia lah isunya kat situ. Okey. Boleh ya? Boleh Ustaz. Okay. Ustaz boleh dengar suara saya? Boleh. Clear. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz untuk soalan yang pertama tadi. So sangat padu, sungguh detail jawapan yang diberikan oleh Ustaz. Okey, baik. Kita bergerak ke soalan yang kedua Ustaz. Apakah konsep cagaran ini dan bagaimana ia berfungsi? Okey, baik. Okey, bila disebut cagaran, bahasa Arab kita rahan lah ataupun kita letak flash lah security kat situ. Cagaran ni antara lain sebagai security, sebagai sebagai keselamatan lah ataupun sebagai orang sebut sebagai dipanggil deposit cagaran ni sebagai kalau sebenarnya cagaran lah. Maksud dia sebagai penjamin, nak kata penjamin tidak, tapi sebagai adanya bukti untuk dicagarkan kat situ. Dalam konteks ini cadangan PM disebut loan tau, disebut pinjaman. Jadi buat pinjaman di bank, maka untuk mengelakkan orang-orang yang susah ini tak mampu bayar, maka dicagarkan duit dia yang ada di EPF, KWSP. Jadi kalau kita soalan tadi macam mana berfungsinya cagaran ni, contohlah kalau kita ambil, let's say kita ambil pembiayaan lain lah, financing lain di bank, contohnya kenderaan ataupun rumah. Okey, kalau kita ambil dengan bank buat financing untuk beli rumah, kalau kita tak mampu bayar, notis diberi sebagainya, dah buat penjaduran semula, macam-macam dah buat, tak dapat bayar juga, maka bank akan cairkan cagaran kita tu, iaitu rumah itu sendirilah. Jadi bank akan lelong rumah tu. So jumlah harga jual rumah itu akan ditolak kepada pembiayaan bank tadi, dan kalau ada lebihan daripada jualan lelong harga rumah tu, dia akan bagi balik dekat pelanggan lah. Itu kalau contoh cagaran bank ataupun rumah.
Tapi kalau EPF ni, KWSP ni dibuat cagaran, ya Ashraf ya. Bila dia buat cagaran, maksud dia kalau orang susah ni, rakyat yang susah nak duit, tak mampu bayar, keadaan ekonomi, pekerjaan dibuat apa, dah tak ada kerja dan sebagainya, perlukan duit, yang mereka ada duit di KWSP. Tetapi cadangan daripada BMX, dia cadangan tau, dia tak boleh buat lagi sebab banyak benda yang perlu dibuat. Dia cadang macam tu, seolah-olah boleh. Jadi dia cadang untuk bank bagi pinjaman dan KWSP account tu untuk dicagarkan. Macam tu. Kalau apa-apa terjadi, kalau tak bayar kepada bank tu, kalau tak dapat bayar order, lah orang susah. Kena buat pinjaman pula. Kalau dia tak dapat bayar pinjaman dia, akan diambil daripada duit KWSP tu. Itu cadangan lah, cadangan dia. Mekanisme boleh tak boleh, kita tengok soalan kedua nanti. Okey, maksud dia selepas ini, maksud dia orang-orang yang susah, masyarakat yang perlukan kewangan, kan, tiba-tiba kena buat loan bank ataupun financing kat bank. Bank ni bukan senang, ataupun kat bank ni bank ni susah nak bagi free-free lah. Kita tahu sedia maklum kalau perbankan Islam, perbankan mana pun, jika buat satu fasiliti membantu orang, dia ada profit yang diambil lah, keuntungan yang diambil. Jadi agak tidak logik sebegitu. Maksud dia orang yang susah ni akan lagi rugi. Sebab apa? Sebab dia terpaksa pertama dia buat pinjaman bank ataupun financing lah. Kalau pinjaman tak boleh ada profit sebagainya. Kalau Islamic kita financing. Pertamanya kena buat financing. Yang keduanya adalah dia susah, dia tak dapat duit. Dia buat financing, dia gunalah duit tu. Dah susah, mesti kemampuan dia untuk bayar balik agak susah, sukar. Jadi dia akan charge, dia akan cagarkan duit dia di KWSP. KWSP terpaksa apa, dia ambil cagaran tu lah. Lepas tu apa yang pelanggan ataupun masyarakat kita kena buat? Pertama, dia ambil financing bank. Di sana ada rate tertentu, rate percentage untuk profit. Dia kena bayar installment yang dia nak guna duit tu, termasuk charge bank tu profit tu. Padahal duit dia dekat EPF. Jadi sebegitu rupalah dia terpaksa, rakyat yang susah ni terpaksa lagi susah. Itu bahasa yang digunakan oleh PM10. Tetapi nak sebut je Ashraf, nak buat financing bank ni bukan senang. Nak buat financing bank ni dia tengok slip gaji, dia minta macam-macam dokumen kan. Bank mestilah nak bagi pada orang yang mampu bayar. Kalau orang susah, silap-silap tak dapat buat pinjaman bank, financing bank pun tak lulus pun. Jadi orang dah susah, dia suruh minta dekat bank. Tak pastilah kalau dia guna kuasa PMX ni, PM ke-10 ni, dia guna kuasa untuk bank sila ambil customer ni, orang susah ni, sila buat financing kat dia. Itu antara ada dua kesilapan kat situ daripada PMX. Yang pertama, dia buat cadangan macam tu. Dia minta orang susah buat pinjaman bank. Tak tahu lepas tak lepas bank nak bagi ke tak. Orang tu dah lah susah, dia kena buat pinjaman bank ataupun financing, dia kena bayar lebih lagi. Macam pepatah Ustaz. Itu yang pertama. Bagi jatuh di tangga. Maksud macam tu lah. Sebab dia nampak macam wow factor lah, wow, bagus lah cadangan tu, nak elak EPF daripada keluar. Tapi terjadi macam tu lah. Yang kedua, masalahnya kat sini ialah pertama tadi bank tu boleh lose ke tak? Orang yang susah ni kan, income dah ke mana, silap-silap tak ada kerja. Kalau kita pergi nak buat financing bank minta slip gaji, macam-macam minta, tengok DSR dia, CV ratio dia berapa. Orang susah selalunya benda tu dah duit bank lain pun tak dapat bayar kan. Sekarang ni kebanyakan orang financing kereta susah, silap-silap dia tak dapat bayar. Yang tiga tadi tu, rumah tak dapat bayar, kereta tak dapat bayar,
Dan dia perlukan EPF untuk bayarlah. Tiba-tiba suruh buat pinjaman bank lagi, financing bank. Allahuakbar. Memang tak lepas lah. Itu kesilapan pertama lah. Memang tak lepas kat situ. Okey, yang kedua, PMX ni seolah-olah dia tak fikir tau. Dia tak fikir. Bukan mudah-mudah nak letak cagaran daripada EPF. KWSP ni dia ada akta 51 yang tidak membenarkan mana duit KWSP ni dicagarkan ataupun dibuat, ditahan ataupun buat sesuatu lah. Kecuali kalau ada kes AMLA, kes pengubahan wang haram tu. Macam yang apa, nampak panjang dilontarkan sebegitu je. Sepatutnya dia nak membantu pelanggan ataupun nak bantu rakyat yang susah, seperti mana yang disebut-sebut dalam kempen pilihan raya. Saya bersama dengan rakyat yang susah, petani, nelayan. Saya anti kepada orang yang kaya ni. Macam tu, lebih kurang macam tu lah. masa berkempen kan. Tapi sejak daripada awal ambil kerajaan sehingga ke hari ini, tak nampak inisiatif yang dibuat untuk membantu masyarakat. Yang nampak dibuat yang perkara yang biasa kan. Perkara yang dah memang berlaku. EPF ni dah itu lagi dah dikeluarkan kan. Jadi ada beberapa perkara tentang EPF ni, antara lain ada orang cadang jalan keluar dekat EPF ni. Antara lain yang saya sebut tadi tu lah Akta 51. Akta KWSP tu kena diubah lah, supaya, sebab klaus 51 tu sebut tak boleh dicagarkan sebagainya. Kalau dia nak buat, dia buat ke parlimen. Itu pertama. Yang kedua, kalau nak buat pun kena sama ratakan rate. Contohnya EPF baru ni, EPF umum ya, akaun Islamik 4.75 lebih kurang, saya tak ingat 4.75 4 point something, dan akaun konvensional dalam 5.35 macam tu. Jadi kalaulah nak bagi financing kan, saya biasa sebut perbankan Islam financing ya, bukan loan. Kalau loan court ni tak boleh ambil manfaat, tak boleh ambil profit lah. Kalau ada something kat situ, lebihan adalah riba. Jadi kita ambil financing lah. Kalau nak bagi financing untuk bantu rakyat, pastikan bank itu mengenakan rate profit yang lebih rendah daripada EPF. Kerajaan boleh buat lah kalau dia buat macam tu. Mungkin dia perkenalkan package khas. Bank-bank yang nak bantu orang yang susah ni boleh, yang dapat cagaran daripada KWSP ni boleh dengan cara bagi rate yang rendah, ataupun kosong teruslah. Tapi bank nak untung kan, siapa nak bagi free, bank nak bayar pekerja dia, nak buka account kan, nak facilitate sistem dan sebagainya. Jadi bank nak untung juga. Jadi mungkin make sure kerajaan kalau dia serius nak buat perkara nak bantu rakyat, dia kena pertama digubal dulu akta kat KWSP. Yang kedua, dia kena minta bank-bank bagi rate yang rendah untuk rakyat yang memerlukan. Baru boleh jadi. Jangan dia sembang je, dia kata bagi cagaran dan sebagainya. Rakyat tu dah lah susah. Dan juga dia kena melonggarkan syarat untuk bank terima permohonan financing daripada rakyat yang pemohon lah. Sebab orang yang mohon ni pun susah. Itulah kalau dia nak buat melalui KWSP. Tetapi cadangan daripada Pembangkang Perikatan Nasional, ya, Perikatan Nasional ramai yang banyak yang mencadang supaya dibenarkan pengeluaran KWSP, tetapi bersasar macam mana? Bukan macam hari itulah semua siapa nak apply pun boleh. Maksudnya dia hanya bagi kepada orang-orang yang betul-betul memerlukan. Itu mungkin ulasan ni lah saya dalam soalan kedua ni. Panjang sikit tadi, goreng sebab teknikal dan ni apa. Okey. Asyarah, aku ada soalan terusnya. Saya takut dia dah merangkumi untuk soalan kita yang ketiga juga nanti. Okey. Sekejap Okey, so kita bergerak terus lah. Saya rasa tadi point Ustaz tadi dia dah masuk ke soalan kita yang ketiga. Tapi tak apa.
saya usulkan juga soalan yang ketiga ni. Okey, baik. Soalan yang ketiga adalah, pihak manakah yang akan mendapat keuntungan dan secara keseluruhannya, adakah ia baik atau buruk untuk rakyat Malaysia kita ni? Okay, silakan. Okey. Saya ada sentuh sikit tadi untuk soalan ni, tapi kita akan perincikan lagi. Okey, bila cadangan PM10 ni dibuat cadangan macam tu, pertama saya tergelak lah, mana formula semasa kempen hari tu. Saya nak bantu rakyat. Saya tak boleh tengok rakyat susah. Sebagainya tu tak nampak pun. Okey, itu pertama lah. Yang kedua, siapa yang untung kalau KWSP ni jadi cagaran kepada bank? Yang pertama, confirm lah bank untung. Sebabnya bank ni nak cari pelanggan. Jadi orang yang buat financing dengan bank akan memberikan keuntungan kepada bank. Itu tahu keuntungan lah. Jadi rakyat yang susah ni untung tak untung? Dia akan dua. Pertama, dia akan rugi jika rate bank bagi itu lagi tinggi daripada KWSP. KWSP bagi tadi kalau Islamik 4.75 macam tu. Tiba-tiba dia buat pinjaman, dia buat financing yang cadangkan tadi tu, rate dia tinggi lagi. Rate dia contoh 6 ke lebih tinggi lah. Jadi rakyat yang susah ni